setiap asbab yang wujud di dunia, adakah ia mempunyai kesan secara zatnya ataupun tidak? Daripada situlah kita akan faham bagaimana perbuatan manusia itu. Adakah dia wujud daripada manusia ataupun ia Allah yang telah ciptakan kepada manusia. Jadi saya sebutkan tadi, setiap perkara asbab, setiap asbab, adakah ia mempunyai kesan dengan zatnya ataupun secara tersendiri? Maka jawapannya di situ pun ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Pertama, mazhab yang mengatakan asbab itu dia sendiri mempunyai kesan. Dia sendiri mempunyai apa? Kesan. Dalam bahasa Arab dia panggil mu'athir. Dia panggil apa? Mu'athir. Dan ini adalah mazhab falsafah. Mazhab falsafah orang kafir. Mazhab falsafah. Yang mana dia kata bahawa memang neraka, memang api itu tersendiri dia membakar. Tak perlu zat apa, tidak perlukan zat yang lain untuk membakarkan dia, tidak. Memang api itu sendiri membakar secara zatnya. Dan mazhab yang kedua yang mengatakan bahawa asbab itu mempunyai kesan kerana di dalam asbab itu ada kekuatan. Dalam asbab itu ada kekuatan. Dalam asbab itu ada kekuatan. Itulah pendapat mazhab Qadariyah Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dan ciptakan kudrat dalam manusia, maka dengan kudrat yang Allah ciptakan dalam manusia itu cukup untuk dia menciptakan amalannya. Ini yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Seperti mana dia kata tadi, api itu sendiri dia tidak membakar dengan sendirinya, tetapi kerana Allah telah letakkan sifat dan kekuatan untuk dia membakar dalam diri zat api itu, sebab itulah api itu membakar. Sebab itulah api itu membakar. Jadi asar itu datang daripada Allah dalam api. Jadi dengan asar yang ada dalam api itu, maka api membakar. Dan ini pun adalah mazhab batin. Ini pun adalah mazhab batin. Dan mazhab yang betul yang ketiga adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka mengatakan bahawa api itu sendiri tidak mempunyai kudrat. Api itu sendiri perlukan kudrat ilahi, perlukan kekuatan Allah, perlukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membakar. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS bila dia dicampak, beliau dicampak ke dalam api Namrud. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat dan sejuk wahai api kepada Nabi Ibrahim. Jadi macam mana api tak membakar? Itu nak menunjukkan bahawa api tidak membakar. Yang membakar adalah Allah. Itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang disebutkan zat itu diciptakan Allah, amalan pun diciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu, zat kamu, dan ciptakan amalan-amalan kamu sama ada baik ataupun buruk. Allah ya Rasulullah, Allah ya Habib.